Setiap kali dunia memasuki fasa gelap, ia bermula dengan satu tanda kecil. Kadang-kadang dari data ekonomi, kadang-kadang dari konflik politik, dan kali ini ia datang daripada satu amaran besar. Bank Dunia, organisasi keuangan global yang memantau keadaan ekonomi lebih 180 negara, mengeluarkan satu laporan yang membuatkan banyak pemerintah, pelabur dan pedagang pasaran keuangan terhenti sejenak. Mereka bukan sekadar kata ekonomi perlahan. Mereka bukan juga sekadar kata tahun depan mungkin mencabar. Bank Dunia berkata, dunia akan memasuki era ketidaktentuan paling tinggi sejak sedekat. Dan inilah soalan paling penting yang kita perlu tahu. Apa yang menyebabkan amaran ini keluar? Adakah dunia sedang menuju ke satu fasa ketidakstabilan global? Apa maknanya kepada kita sebagai trader? Semuanya akan terjawab dalam video ini, so make sure korang tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Untuk faham kenapa Bank Dunia mengeluarkan amaran paling keras sejak bertahun-tahun ni, kita perlu lihat gambaran besar ekonomi dunia. Dalam laporan rasmi Global Economic Prospect, Bank Dunia menurunkan ujuran pertumbuhan global tahun 2025 kepada 2.3%. Ini adalah antara angka yang paling rendah dalam hampir 20 tahun tapi tak termasuk dengan pandemik. Tapi angka ni hanyalah permukaan. Apa yang menimbangkan adalah trend yang mereka dapat lihat. Menurut laporan Bank Dunia, hubungan antara kuasa-kuasa besar kembali tegang. Bukan setakat US dan China, tapi juga Eropah, India, Jepun dan negara-negara yang sedang membangun. Tarif semakin banyak, sekatan teknologi makin agresif. Negara mula mengutamakan self-reliance berbanding kerjasama. Bank Dunia menyebutkan fenomena ini sebagai fragmentasi global. Dunia semakin berpecah kepada blok ekonomi. Ini memberikan impak direct kepada pasaran komoditi, logistik, tenaga dan mata wang. Bank Dunia meramalkan bahawa lebih 70% negara di dunia akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk negara maju dan negara membangun. Bila negara perlahan, perbelanjaan turun, pelaburan turun, permintaan global jatuh. Ini adalah domino effect yang sangat berbahaya. Bahagian paling menakutkan daripada laporan itu ialah Bank Dunia menjangkakan rantau Asia Timur dan Pasifik termasuk China, Jepun, Korea, Malaysia, Indonesia dan Singapura akan melambatkan disebabkan permintaan ekspor menurun, pelaburan asing berhati-hati dan ketegangan teknologi US-China. Asia selama ni adalah pendorong terbesar ekonomi dunia. Kalau Asia perlahan, dunia akan rasa kesannya. Dalam laporan Community Outlook, Bank Dunia menjangkakan banyak harga komoditi utama akan jatuh ke paras pra-Covid menjelang 2025. Tapi pada masa yang sama, harga minyak kekal tidak stabil. Perang tenaga belum selesai dan konflik geopolitik boleh melonjakkan harga bila-bila masa. Bank Dunia mengakui ketidaktentuan komoditi boleh menjadi risiko terbesar kepada ekonomi global kerana ia memberikan kesan kepada hampir setiap industri. Negara-negara membangun kini memikul beban hutang terbesar dalam 50 tahun. Apabila kadar faedah global tinggi, negara-negara ini tertekan, nilai mata wang melemah dan kesannya merebak ke pasaran mata wang yang seluruh dunia. Jadi bagaimana ramalan ni beri kesan kepada trader? Mari kita pecahkan kepada beberapa senario. Pertama, risiko volatility pasaran. Ketidaktentuan dasar dagangan campur tarif ini memberi risiko besar kepada pasaran komoditi, mata wang dan saham. Sebagai contoh, apabila negara-negara menghadapi tarif baru, aliran dagangan boleh terganggu. Ini bermakna
arus modal boleh tercurah ke aset safe haven atau sebaliknya. Dan mungkin akan ada drawdown yang besar, so trader perlu sentiasa bersedia. Kedua, peluang safe haven. Di waktu begitu, aset seperti emas boleh menjadi pilihan kerana pelabur mencari pelindung nilai. Dalam laporan Community Outlook Bank Dunia, diorang menyatakan bahawa harga komuniti boleh jatuh dalam 2 tahun mendatang. Tapi emas boleh melonjak disebabkan permintaan pelindung nilai. Gunakan peluang ini sebijaknya. Ketiga, risiko pasaran negara berkembang. Banyak negara membangun sangat terkesan dengan ketidaktentuan ekonomi global. Bank Dunia menyebut bahawa penurunan pertumbuhan boleh menekan aliran FDI dan memperlahankan permintaan komuniti. Kalau korang trade mata wang EM, ini sangat penting sebab pasangan mata wang EM mungkin jatuh lebih tajam kerana pelabur melarikan diri ke aset yang lebih selamat. Keempat, strategi jangka panjang. Dalam jangka panjang, ketidaktentuan ini boleh membentuk trend baru. Pengalihan aliran modal, perubahan rantai bekalan dan peluang di sektor teknologi atau tenaga bersih. Kita kena mempertimbangkan strategi core position. Sebahagian dana kita diletakkan dalam aset defensif dan sebahagian dalam instrumen yang boleh menang jika trend global berubah. Ramalan Bank Dunia tentang ketidaktentuan global ni bukan sekadar kabar angin je. Ini adalah amaran keras. Bagi trader, ini bukan masa untuk korang panik, tapi masa untuk korang bersiap lebih bijak. Memang ada risiko, tapi peluangnya pun tinggi. Ubah strategi korang mengikut realiti baru ni. Korang mungkin akan jumpa lombong emas. Dalam dunia yang semakin tak menentu, strategi bukan lagi pilihan, ia adalah keperluan. Apa pendapat korang tentang benda ni? Korang boleh komen dekat bawah. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma saja, korang boleh klik link dekat bawah.